Seterusnya kita akan bincangkan peranan pendedahan dan penghujahan dalam penulisan ilmiah ataupun rencana umum serta bagaimana kedua-duanya membantu menjadikan penulisan lebih berkesan dan berimpak. Jadi yang pertama tentang pendedahan. Jadi dalam penulisan ilmiah ataupun rencana umum, pendedahan berperanan untuk memberi maklumat yang jelas dan menyeluruh tentang sesuatu isu kepada pembaca. Dengan menyampaikan fakta, data, latar belakang dan contoh yang relevan, penulis membantu pembaca memahami konteks dan kepentingan isu dengan lebih baik. Pendedahan yang tepat dan lengkap membina asas pengetahuan pembaca sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kredibiliti penulis dan kesahihan maklumat yang dikongsi. Contohnya, dalam rencana mengenai perubahan iklim, penulis yang menyertakan statistik terkini, kajian saintifik dan contoh negara yang terjejas membantu pembaca melihat isu tersebut secara menyeluruh dan memahami kepentingannya. Seterusnya, penghujahan pula melibatkan penyusunan idea dan bukti secara logik untuk menyokong pandangan ataupun cadangan penulis. Jadi dengan hujah yang tersusun, beralasan dan disokong fakta, pembaca lebih mudah diyakinkan tentang kebenaran ataupun kepentingan sesuatu isu. Jadi gabungan pendedahan dan penghujahan yang baik menjadikan penulisan bukan sahaja informatif tetapi juga persuasif. Ia memupuk keyakinan pembaca dan mempengaruhi cara mereka menilai serta bertindak terhadap isu yang telah dibincangkan. Sebagai contoh, rencana tentang kesedaran sivik yang menggabungkan fakta sejarah, data semasa dan cadangan penyelesaian yang logik boleh menggalakkan pembaca untuk lebih bertanggungjawab dalam komuniti. Kesimpulannya, pendedahan dan penghujahan adalah asas penulisan ilmiah dan rencana umum yang berkesan kerana pendedahan membantu pembaca memahami isu dengan jelas dan menyeluruh. Manakala penghujahan memastikan mesej tersusun, meyakinkan dan memberi kesan persuasif. Jadi dengan menggabungkan kedua-dua elemen ini, penulis dapat memastikan karya mereka bukan sahaja informatif dan tepat, tetapi juga mampu mempengaruhi pembaca secara positif, membina keyakinan dan mendorong tindakan yang berkesan terhadap isu yang dibincangkan.